Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik negara sejahtera, dan salam PBD Bagan Datuk One Team One Target ke arah PBD nombor 1 di Malaysia, insya-Allah. Saya Muhammad Fahmi bin Tajwid, Timbalan PBD Sektor Pembelajaran yang sekarang ini sedang memangku tugas Pegawai Pendidikan Daerah Bagan Datuk. Dengan ini saya ingin merakamkan ucapan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh warga PBD Bagan Datuk dan seluruh warga pendidikan di daerah Bagan Datuk. Berhati-hati ketika di jalan raya, nikmati dan syukurilah hari raya ini dengan penuh hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam One Team One Target ke arah PPD Bagan Datuk nombor 1 di Malaysia, insya-Allah. Saya Abdul Razak bin Muhammad Ashari, Timbalan PPD Sektor Perancangan, Pejabat Pendidikan Daerah Bagan Datuk, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga PPD Bagan Datuk. Raikanlah lebaran ini dengan penuh perasaan muhibah dan kesyukuran. Semoga sahabat-sahabat semua diberikan kesihatan dan kesejahteraan dan dapat bergembira beraya bersama keluarga, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Di hari raya terkenang daku kepada si dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizi bin Hashim, Timbalan PPD Pengurusan Sekolah PPD Bagan Datuk, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga PPD khususnya dan seluruh umat Islam umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Nasir bin Abdul Majid, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada semua warga PPD Bagan Datuk dan juga kepada warga pendidikan di daerah Bagan Datuk. Semoga Hari Raya ini membawa kebahagiaan kepada anda semua. Sekian. Terima kasih. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Bergema takbir di pagi raya, menyambut Syawal, bulan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Sektor Perancangan Pejabat Pendidikan Daerah Bagan Datuk ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami warga SPS PPD Bagan Datuk ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari Sektor Pembelajaran PPD Bagan Datuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami daripada Sektor Pembangunan Murid dan Sektor Tafsiran dan Peperiksaan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasto bin Umar Razi, Kaunselor Pendidikan Daerah PPD Bagan Datuk, mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Okay. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat kami ucapkan untuk kita hingga sampai tahun depan. Selamat Hari Raya. Kami warga Bangladesh. Belum. Belum. Dah bila jauh tak Rasa dia terbaik.
Kami warga PPD Bagan Datuk mengucapkan Selamat Hari Raya